الحمد لله القائل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan itu kita tergolong dalam kalangan orang yang beriman serta memperoleh hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini bertajuk Jalan yang berliku setelah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup yang dikelilingi dengan nikmat dunia dan godaan hawa nafsu merupakan ujian yang paling mencabar dalam kehidupan manusia. Bagi golongan yang tidak mahu mengenal batas halal dan haram serta memejamkan mata daripada melihat kebenaran, maka hidupnya akan dipandu oleh hawa nafsu yang merosakkan. Dia akan berhadapan dengan pengakhiran yang buruk dan hina, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberi sinar baginya untuk bangkit. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan manusia di akhirat nanti menerusi firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat ke-179, sebagaimana telah dibacakan pada permulaan khutbah tadi, yang bermaksud, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam banyak golongan jin dan manusia yang mempunyai hati, yakni tetapi tidak mahu menggunakannya untuk memahami, yakni ayat-ayat Allah, mempunyai mata tetapi tidak mahu menggunakannya untuk melihat, yakni bukti keesaan Allah, dan mempunyai telinga, yakni tetapi tidak mahu menggunakannya untuk mendengar, yakni ajaran dan nasihat. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pastinya setiap manusia akan melalui detik kematian, satu ketetapan yang tidak dapat dielakkan. Walau setinggi mana pun pangkat atau sehebat mana kuasa seseorang,
kematian tetap akan datang menjemput tanpa mengenal usia mahupun keadaan. Namun begitu, ketetapan ini adalah bahagian daripada rahsia Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Sebagai orang yang beriman dengan hari kiamat, ada beberapa perkara yang menjadi asas pegangan sebagai seorang muslim. Yang pertama, kehidupan selepas kematian adalah suatu perkara yang hak dan pasti akan terjadi. Setelah melalui pintu kematian, roh manusia akan berada di alam barzakh, yaitu alam yang menjadi pemisah di antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Roh yang meninggal, roh orang yang meninggal dunia akan memasuki alam ini sementara menunggu berlakunya hari kiamat. Alam ini juga disebut sebagai alam kubur, dan setiap manusia akan berada di antara dua keadaan, yaitu sama ada akan berada dalam keluasan nikmat atau akan berada dalam keadaan dihimpit dengan azab kesengsaraan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kubur itu adalah taman dari taman-taman syurga atau lubang dari lubang-lubang api neraka. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Saudara-saudaraku kaum muslimin sekalian, yang kedua, nikmat di alam kubur atau kesengsaraan yang dialami oleh penghuninya adalah perkara yang hak dan pastinya akan terjadi. Kita akan didatangi oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Ia akan bertanya tentang pegangan kita sepanjang hidup di dunia. Siapakah Tuhan kamu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ketika itu yang akan menjawab soalan-soalan tersebut adalah iman dan amal yang kita lakukan sepanjang hidup di dunia, dan bukan apa yang kita hafaz. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilham pada orang yang beriman untuk menjawab dengan jawapan yang diridainya. Adapun bagi mereka yang tidak mampu menjawabnya dengan baik, maka malaikat akan memukulnya dengan seberat-berat azab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, adapun orang yang beriman, dia akan berkata, aku bersaksi bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka, Allah telah menggantikannya dengan sebuah tempat di syurga. Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu berkata, dikatakan kepada kami bahawa kuburnya akan diluaskan. Adapun orang yang munafik dan kafir, maka dikatakan kepada mereka, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya berkata sebagaimana dikatakan oleh orang ramai. Lalu dia dipukul dengan satu pukulan dari tukul besi yang menyebabkan dia menjerit dengan jeritan yang kuat, yang hanya didengari oleh semua makhluk di sekelilingnya kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita berusaha mempersiapkan diri kita sendiri untuk berdepan dengan fitnah di alam kubur. Ingatlah bahawa kematian itu boleh datang secara tiba-tiba, dan ia boleh datang tanpa sebarang isyarat. Sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari kehidupan akhirat. Jika seseorang selamat daripada azab kubur, maka kehidupan seterusnya akan menjadi lebih mudah. Adapun jika seseorang itu tidak dapat selamat darinya, maka kehidupan seterusnya itu akan dilalui dengan lebih dahsyat.
antara amalan-amal salih yang dapat membantu seseorang itu setelah kematian Allah, seperti sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Yasin ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang bermaksud pada waktu itu kami mengunci mati mulut mereka dan tangan mereka, dan tangan mereka memberitahu kami apa-apa yang telah mereka lakukan, dan kaki mereka pula akan menjadi saksi terhadap apa-apa yang telah diusahakan, yakni dilakukan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمروا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإضاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, istri-istri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna. Seterusnya sekalian keluarga
kepada sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, wakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya Kena Abdul Haris al-Syari'adik, Seri Paduka Baginda Ni Pertuan Agong Sultan Ibrahim, wa Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zahra Sofia, kepada Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Cipuan Mahkota Khalidah Johor, dan Tunku Iskandar Raja Muda Johor, juga Paduka Putra-Putra dan Paduka Putri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin واخذل الكفرة ومبتدع السيئات والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفوعا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.